Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan jawab soalan SPM 2018 kertas 1 soalan 43. So again, kalau you tengok, kenapa ada soalan 43? Sebab ini silibus KBSM. Cuma masih boleh apply untuk KSSM. Sekarang kita pakai silibus KSSM. So dalam KSSM, kertas 1 hanya ada 40 soalan sahaja. So masa KBSM ada 50 soalan. So anyhow, apa soalan ni? Apakah peratus komposisi mengkod jisim bagi atom karbon? Jadi kita highlight perkataan atom karbon per molekul oktana yang diberi formula kimianya. Okay, so bagi yang tingkatan 4 mungkin you tak tahu apa formula oktana. Yang tingkatan 5 dia dah tahu dah. So dia dah guide you, dia dah bagi you formula kimia bagi oktana. Dia nak tahu peratus komposisi mengikut jisim bagi atom karbon. So kita concern ourselves with atom karbon. So dia sama macam konsep kalau you tanya berapa peratus pelajar lelaki dalam kelas you. So bilangan pelajar lelaki bahagi jumlah pelajar darab 100, betul tak? So cuma dalam kes peratus komposisi mengikut jisim bagi atom karbon atau atom mana-mana sekalipun, kita akan tulis, kita akan kira berapa bilangan atom karbon dalam molekul itu. So bilangan atom karbon, dalam kes ini atom karbon lah, darab dengan jisim atom relatif bagi karbon. Lepas tu kita bahagikan bahagikan dengan jisim molekul relatif bagi C8H18. Oktana tu lah. Lepas tu benda ni darab dengan 100. Kenapa darab dengan 100? Sebab you nak tahu peratus komposisi. So you nak tahu peratus kan? So in this case, bilangan atom karbon ada 8 ni. Ada 8 kat sini. Darab dengan jisim atom relatif bagi karbon, iaitu 12. Bahagi 8 darab 12. Kita kena bahagi dengan JMR bagi oktana. So 8 darab 12 plus 18 darab jisim atom relatif bagi hidrogen adalah 1. So the whole thing ini, semua ni darab dengan 100. Lepas tu you tekan calculator. So you dapatlah 84.21%. Macam tu. Itu sahaja. Senang kan? Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.